Ustaz akan kongsikan kepada tuan satu ilmu pertahanan diri. Dia panggil asma pamungkas bumi tuan semua. Asma pamungkas bumi ni adalah merupakan satu amalan yang diamalkan oleh para wali Allah Taala semua, yang mana mereka ni bila mereka ni berjalan, mereka berjalan ni perjalanan mereka tidak dapat dikesan oleh apa-apa makhluk pun tidak ada kesan. Hatta binatang-binatang pun tidak dapat mengesan perjalanan mereka. Bahkan apatah lagi kalau yang gaib-gaib dan semua. Dan kalau perjalanannya mereka berjalan, maka bila mereka berjalan tu kalau ada santau, teluh, tenung, apa saja tujuan yang dihantar kepada kita dan semua, dihantar kepada kita. Perkara tersebut, kedatangan tersebut akan menyebabkan mereka ni menyesat. Macam sesat, cari jalan tak jumpa. Dah lah tak jumpa cari kita dan semua, bahkan nak balik pun dia tak jumpa, nak cari di mana rumah tuan dia. Ini kehebatan asma, panggil asma pamungkas bumi. Sebab ada asma pamungkas ni merupakan tuan semua, kita ada penyatuan antara energi kita dengan energi bumi tuan semua, yang menyebabkan segala bentuk kejahatan yang datang kepada kita, yang dituju kepada kita, maka tuan semua mereka akan pertama mereka tak nampak kita. Dia tak ada kesan. Yang mana amalan asma pamungkas bumi tuan semua, dia boleh menyebabkan kita ni dialih kepada satu titik yang mana titik tersebut yang tidak dapat dikesan oleh sesiapa pun. Hatta tuan saya kata benda yang zahir atau benda gaib tak boleh. Nak kata kita gaib tak, tetapi kita punya energi, dimensi kita dialihkan oleh amalan yang kita amalkan. Jadi kalau tuan-tuan, contoh Ustaz Amal. Ustaz berjalan contoh pergi shopping, tiba-tiba dan semua ada amalan kita tadi dia dapat kesan. Ada satu benda yang datang dihantar oleh seseorang untuk mengenakan kepada Ustaz, maka semua amalan tersebut akan melindungi Ustaz seolah-olah Ustaz dipindah ke titik yang kosong, yang mana benda tersebut tak boleh nak jumpa kita. Bahkan bukan setakat tak jumpa kita, dia nak patah balik, dia tak jumpa dah cari tuan dia. Ini kita nak amalan-amalan ini paling bagus sekali bagi anda yang sentiasa kena santau, anda sentiasa kena tuju, anda sentiasa kena buat jahat, anda sentiasa diganggu oleh jin apa semua. Bahkan jin, dia katakan jin pun datang ke tempat kita, dia tak akan dapat jumpa cari kita. Kerana apa sama? Penyerapan antara energi kita dengan bumi, dia alihkan kita, energi kita ke tempat lain. Padahal kita berada di situ, tetapi jin tak nampak. Ataupun santau, hantaran makhluk, hantaran oleh penghantar tersebut tidak dapat mengena kita, insyaAllah. Yang paling best sekali tuan semua, dah lah tak jumpa kita, dia nak balik tak boleh. Dia sesat jalan tuan semua. Maka tuan semua, di sini kan kelebihan ilmu asma pamungkas bumi ni. Kalau anda nak, kita jumpa Ustaz pada 30 bulan 6, insyaAllah jam 9 malam, dan asma pamungkas bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.